Alright geng, depan aku sekarang ni ada 5 batang rod Shimano geng, 4 Shimano Zodias dan 1 Shimano X-Prite. Yang ini semua second hand, aku nak tolak dekat korang murah-murah je geng. Kalau korang nak tahu harga market dia, Shimano Zodias ni harga kalau baru lebih kurang dalam 500 lebih. Dekat sini harga memang jauh beza guys dengan harga 500 lebih. Dan condition macam baru. Jadi guys, sebelum aku start tunjuk barang ni dekat korang, kita boleh post satu Malaysia. Kalau korang nak datang kedai, tu nampak tu alamat dekat atas tu, Orchid Tiger Kelang. Nak beli, korang boleh wasabi kita pada nombor yang tertera. Jadi guys, yang pertama guys, pada Shimano Zodias, yang ini panjang dia 5 kaki 8, 816 LB, 2 piece center joint. 2 piece center joint dan harga dia guys, korang boleh tengok kat sini. Harga dia lebih kurang dalam ni RM310 je guys. Harga dia RM310. Harga pula guys, jangan risau, harga boleh nego lagi. Yang kedua guys, Zodias juga. Yang ini panjang dia 6 kaki 4. Line dia dekat sini guys, 612 LB. Line dia 612 LB. Section 2 piece center joint sambung tengah. Harga dia 390 saja. 390, boleh diskaun lagi. Condition macam baru geng. Korang kalau rasa macam tengok dalam video macam tak puas kan, korang datang je kedai. Datang Orchid Tiger Kelang. Yang ketiga guys, ni pun Zodias juga. Harga dia 380. Panjang 6 kaki 4, 612 LB. Dan ini pun 2 piece juga. Sama spek macam tadi. Harga dia 380. 38 je kan. Dan last sekali untuk Zodias, yang ini panjang sikit. Yang ini dia punya spek dekat sini 612, panjang 6 kaki 10. Yang ini 2 piece juga, center joint sambung tengah. Harga dia 400 lebih. 435 je geng. 435 sahaja. Memang murah-murah. Condition macam baru. Dan last sekali geng, aku ada Shimano X-Prite. Siapa-siapa yang cari Shimano X-Prite, aku ada sebatang ni. Harga dia RM670 sahaja. Panjang dia 7 kaki 2. 7 kaki 2 one piece. Line dia 1025 LB. Condition macam baru geng. Memang cantik. Jadi kalau korang berminat dengan salah satu rod yang aku dah tunjuk dekat sini, korang kena PM cepat-cepat kita pada nombor yang tertera dekat atas tu, ataupun terus datang kedai kita, alamat dekat atas. Jadi macam biasa guys, apa-apa korang PM je. Dan kami juga menerima trade in wrist dan rod. Sekian, terima kasih.